ada ular ni kan. Tengok sikit. Alhamdulillah saya mengucapkan kesyukuran walaupun kehadiran kita macam tahun-tahun lepas lah, tapi saya rasa program-program macam ni lah seadanya lah kan. Tapi apa pun kita dah melaksanakan apa yang termampu kita buat lah, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih lah kepada warga 1B yang hadir, yang mana yang tak hadir tu kalau melihat video ni lah, kita sarankan kita mengalu-alukan lah keterlibatan semua untuk program-program yang akan datang lah. Bukan sahaja program gotong royong, dan kita seperti program Hari Raya, Sambut Hari Raya, More, itu antara program-program yang pasti insyaAllah kita buat lah. Dan yang terdekat selepas ni kita kalau direzekikan lah, kalau ikut planning kita akan ada bersempena dengan Minggu Kemerdekaan, bulan Kemerdekaan. Kita akan ada sambutan Hari Kemerdekaan pada malam 31 Ogos insyaAllah. Itu sajalah. So saya harapkan sekali lagi saya memohon penyertaan daripada warga 1B lah untuk turut serta macam tu, insyaAllah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ambil video lah bang. Cakap sikit bang. Mantap Pak Abu. Mantap Pak Abu lah. Kita dah rakam dah. Kami tengah menunggu. Sikit. Apa dia tak nampaknya dia main langgar di belakang Hilak dulu. Mati kat situ juga. Setakat ni dah 4. Itu baru nak pergi. Balik lagi. Buat lagi buat. Sembang dah pokok dia hilang, rumah pun hilang. Lambai sikit sini, lambai sikit. Lambai. Budak-budak ramai dia seronok je nak naik lori. Nah, budak-budak tu sebab nak naik lori dia ramai. Kalau suruh angkat tak tahu dia boleh tak boleh. Boleh tu bang. Semoga sukses lah kita punya gotong royong kali ni. Okey, cun. Okey, apa kita nak tangkap? Tekan ambil ni lah bang. Tu. Sampah.
Cukup ke bang 3 orang bang? Nak hantar orang lagi ke? Ada lagi ke? Ada lagi. Nanti kita tengok orang sana. Kalau dah settle sana kita suruh datang sini. Seorang-seorang Dia lain mana? Ambil. Kena hantar report. Kena hantar report. Kena ambil. Elok ada ular juga. Tengok sikit. Banyak tau. Aku ground dia lagi. Kutik dulu je. Apa nak ambil lah. Ha. Kena bahagian sini Nak gaji kau, kita akan ambil gaji dulu. Dah ada kau. Haji dah nak ke? Ambil lah. Tanya orang rumah tu nak makan. Tu nak makan masak-masak. Tak ada konfrontasi. Ini bukti lah, bagi bukti lah. Ambil, bling-bling. Dekat Arik Kas. Akhirnya. Interview kau ni. Aku kena interview kau ni. Apa kau nak cakap? Masuk ke bawah. Tak terkata. Mari aku cantas sikit. Adik, aku dah suruh cantas atas sikit. Nampaklah potong. Datang hotai. Habis. Dia potong sikit-sikit. Nak simpan kalau buat kenangan. Tanpa banyak bicara. Tak terkata apa. Keluar rumah. Tak ada. Kasihan burung. Tak boleh nak berteduh lah burung kan. Ni pokok ni satu lagi ni. Oh, tak ada. Haji, boleh ke? Boleh? Boleh ke boleh belah? Saya tanya tuan rumah. Yuai. Lo je kawan. Mana? Wan, kita orang ni ada depan rumah kau ni gotong royong. Pokok mangga yang kau bakar ni nak potong ke? 2 pokok apa? 2. Ada lebah. Tak apa, lebah dia kita buat madu. Kalau ada 3 pun Lebah Haji Saleh boleh handle. Haji Saleh boleh settle lebah. Mana ada lebah kau dah bakar? 2 pokok. Pokok kelapa boleh, pokok kelapa. Ada lah. Itu kelulut ni. Lebah kelulut. Lebah kelulut pun cakap. Pokok kelapa boleh. Kelapa pun nak lebah?
Boleh lah pokok kelapa tu. Satu, dua, tiga. Babun tu buat kerja orang. Weh, lebah tu. Ya. Ini tarik je bawah. Tarik pokok tu. Dia ni lepas dulu. Ada lebah tu. Tapi lepas dulu dia tak sakit. Dia manja je. Tak sakit-sakit pun. Oh, tu lebah tu. Ni nampak ni. Susah juga. Dia ni ambil kain buruk, taruh petrol, bakar tidak dia mati. Pokok dia dengan pokok-pokok masuk pun okey. Tak ni dia potong pelan-pelan, potong angkat pelan-pelan, letak. Dah sampai dekat lori rahim. Kita jangan bagi rahim masuk dulu. Jangan bagi dia Yang kan. lebah tu kita taruh kat dalam. Lepas tu kita tutup rahim. Baru dia tahu nasib dia. Alamak. Nanti rahim dengar ke? Biar padan muka dia. Saya banyak 10,000 bang tutup. Tutup pula. 10 sen. Alah, TO je. TO segelas tutup. Dah aku bagi sebulan aku makan free ke kedai Mamat. Alamak, ugut. Ambillah. Lagi. Sekejap je, bye-bye. Yang sekali. Bagi habis dunia reset tu Arif, bagi dia mampus keras. Nanti madu dia kita bagi ni. Bagi Azhar. Habis tu. Ni? Hah? Buat tak nak? Ada kereta cantah-cantah macam tu eh. Kena ambil. Okey. Oh, bagi syarat macam tu ke? Oh, lepas dah. Lepas pula. Masuk dia bos. Tak payah Haji termengang sempuk. Haji bagi energi kau tahu. Dia kena pegang. Energi tu. Tepi. Sebelah aja dah, Zai. Ambil sebelah sini. Okey. Pasal sana dah sebelah sini kan. Ni tuan kanan. Kanan. Sebelah sini. Sebelah kiri lah. Hanya dah sini lah. Orang ni. Tak apa. Boleh. Belah kiri. Kita ambil sebelah je lah. Hujung je. Yang paling untung Arik. Orang tolak dia. Syok kan driver macam ni. Jangan
Aku sebelah kanan nanti. Nampak penat pula kereta tu. Bawa nak tepi tu. Orang nak. Baru dah nampak kosong tapi itu Dalam lori. Dah kalau ada. Kata gerak. Print balik dah dia pergi. dulu ya. Dia bukan masalah isu grand. Kalau push dah dah hampir masuk ngobrik push dah. Settle. Betul tak? Kacang ada lupus. Ya, itu yang betul lah. Tapi yang pertamanya nak buat tu ya. Assalamualaikum. Terima kasih kepada semua penduduk yang sudi meluangkan masa untuk menjajakan kita punya program gotong royong perdana 1B. Alhamdulillah kita dapat membersihkan kawasan-kawasan lorong belakang rumah, pintu masuk dan juga pokok-pokok kita berjaya mencataskan. Terima kasih kepada owner-owner pokok memberikan kerjasama sepenuhnya. Terbaik. So sekarang ni pokok rambutan dengan pokok kelapa kita nak tebang. Rambutan dalam ni men. Kita kumpul men. Cek. Jangan kau orang makan. Kau ni bagi dalam ni terus. Lari tepi-tepi jangan ke belakang. Belakang tepi-tepi. Nak ngundur tu. Tepi Iman, tepi. Jangan duduk belakang. Tepi jangan duduk belakang, tepi. Okey, tong kuning. Kan semua. Semua hitam. Jangan pokok rambutan lebih banyak hitam. Ilah. Tepi. Tepi. Pagar pun dia pagar tu. Apa kita pagar luar ha? Beli tambah. Jangan pakai clean itu satu, pakai dua sekali. Kan?